Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Husnina binti Syaudi, P155656, ahli kumpulan 7, set 14, kohort 6. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk yang kami perolehi iaitu teori Piaget percaya sumber kognisis yang paling penting ialah kanak-kanak itu sendiri. Manakala teori Vygotsky pula menekankan peranan budaya dan pengalaman. Berdasarkan pernyataan di atas, bandingkan kedua-dua teori ini dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Okey, ini merupakan subjek psikologi pendidikan bawah seliaan Dr. Emilia Alias. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan. Kita masuk kepada pengenalan. Okey. Yang pertama, kita akan mengenali siapa pengasas teori Piaget. Okey, pengasasnya bernama Jean-William Fritz Piaget. Okey, beliau dilahirkan pada 9 Ogos di Neuchâtel, Switzerland, menerima PhD pada umur 22 tahun di University Neuchâtel dalam bidang sains. Okey, Piaget ni telah menerbitkan satu artikel bertajuk Journal de Psychologie. Okey, beliau memegang jawatan sebagai pengarah international Bureau of Education. Okey, beliau ni sangat meminati bidang biologi dan epistemologi yang berkaitan dengan pengetahuan manusia dan perkembangan. Okey, beliau merupakan ahli psikologi yang terkenal dan meninggal dunia pada tahun 1980 di Geneva, Switzerland. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan pengasas teori Vygotsky. Okey, pengasasnya bernama Lev Simonovich Vygotsky. Dilahirkan di Rusia pada tahun 1896 iaitu sama tahun dengan Piaget. Okey, beliau juga merupakan ahli psikologi yang terkenal. Okey, beliau ni mendapat pendidikan awal di sekolah persendirian dan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. Setelah habis sekolah menengah, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Moskow, menjadi fellow di Institut Psikologi dan memulakan kejayaannya dalam bidang psikologi. Meninggal dunia pada 11 Jun 1934 di Moskow, Rusia. Okey, seterusnya kita tengok perkaitan teori Piaget dan Vygotsky dengan kemahiran abad ke-21. Apa kaitannya? Okey, teori Piaget dan Vygotsky ni menyediakan asas yang kukuh bagi pendekatan pendidikan yang menyokong perkembangan kemahiran abad ke-21, iaitu menggabungkan pembelajaran aktif iaitu teori Piaget dan pembelajaran sosial iaitu teori Vygotsky untuk memastikan pelajar bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Saya Wana Alia, nombor ID 156705. Okay, bagi teori Piaget, ia mempunyai 4 teori utama yang mempengaruhi bagaimana kanak-kanak itu belajar dan berkembang. Yang pertama adalah skema. Ia adalah struktur mental yang digunakan oleh individu untuk mengorganisasi dan mentaksir maklumat. Skema ni struktur yang membolehkan individu mengurus ataupun membawa diri mereka dalam menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Yang kedua adalah asimilisasi, merupakan proses mengambil maklumat baru ke dalam skema yang sedia ada ataupun proses menyatukan maklumat yang baru diperolehi. Yang ketiga adalah akomodisasi, adalah proses mengubah maklumat yang sedia ada ke maklumat yang baru, di mana proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubah untuk digabungkan dengan maklumat yang dan pengalaman yang baru. Yang keempat adalah keseimbangan, ialah proses menyimbangkan antara asimilisasi dan akomodisasi untuk mencapai kefahaman yang adil. Okay, manakala menurut teori utama Vygotsky, ia menekankan bahawa perkembangan kognitif individu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Teori ini menyatakan bahawa pembelajaran adalah satu proses sosial yang berlaku melalui interaksi dengan individu yang lain, melalui budaya dan sosial, dan kemudiannya akan membentuk pengetahuan dan pengalaman kepada kanak-kanak. Menurut teori
Vygotsky, perkembangan kognitif tidak berlaku secara terasing, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial dan pengaruh budaya di sekeliling mereka. Kanak-kanak membina pengetahuan mereka melalui proses kolaboratif dengan individu yang lebih berpengetahuan seperti guru, ibu bapa dan rakan sebaya. Sebagai contoh, dalam konteks pembelajaran dan pembelajaran, guru berperanan dalam memberi bimbingan dan kepada murid melalui konsep ZPD dan scaffolding. Vygotsky juga menerangkan bahawa persekitaran sosial adalah konteks yang penting untuk membentuk dan pemikiran di mana bahasa dan budaya menjadi alat utama dalam perkembangan minda. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbezaan di antara dua teori Piaget dan teori Vygotsky. Terdapat 4 aspek dalam perbezaan dua teori ini, iaitu aspek pembelajaran, aspek tahap perkembangan, aspek bahasa dan pemikiran dan juga aspek konsep kesalahan. Bagi aspek pembelajaran, teori Piaget percaya perkembangan kognitif berlaku secara berperingkat dan pembelajaran adalah melalui pemahaman dan pengalaman sendiri, sementara teori Vygotsky pula menegaskan adalah perkembangan adalah melalui dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Bagi aspek tahap perkembangan pula, teori Piaget menekankan 4 tahap perkembangan, iaitu sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, operasional formal pada fasa yang berbeza. Berbanding dengan teori Vygotsky, tidak menekankan pada tahap-tahap yang tertentu, tetapi percaya bahawa pembelajaran dan perkembangan berlaku secara berterusan melalui interaksi sosial dan juga budaya. Dari aspek bahasa dan pemikiran, teori Piaget percaya bahawa pemikiran kanak-kanak berkembang sebelum bahasa dan bahasa hanyalah alat komunikasi sahaja. Sebaliknya, dalam teori Vygotsky, bahasa dan pemikiran saling bergantung, iaitu bahasa penting dalam perkembangan kognitif. Dalam aspek terakhir, iaitu aspek konsep kesalahan, dalam teori Piaget menekankan bahawa kesalahan dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan pertumbuhan, iaitu kanak-kanak dapat belajar melalui kesalahan yang dilakukan, sementara dalam teori Piaget, dalam teori Vygotsky pula mengatakan kesalahan itu dipandang sebagai tanda ketidakmatangan kognitif pada tahap yang tertentu. Nama saya Cheriska Suzanne dan saya akan membentangkan aplikasi teori kognitif Piaget yang mana akan menekankan 4 peringkat perkembangan kognitif, yaitu sensori motor, operasional, operasi konkret, dan operasi formal. Setiap peringkat mencerminkan perubahan dalam cara kanak-kanak memproses maklumat dan memahami dunia di sekeliling mereka. Pada peringkat yang pertama, yaitu sensori motor, yaitu 0 hingga 2 tahun, kanak-kanak belajar melalui interaksi fizikal dan deria dengan persekitaran mereka. Mereka bergantung kepada penglihatan, sentuhan, pendengaran, dan pergerakan untuk memahami dunia. Penggunaan alat bantu mengajar yang merangsang deria seperti mainan berwarna, objek yang mengeluarkan bunyi, atau bahan dengan tekstur yang berbeza. Contoh aktiviti hands-on adalah seperti menyusun blok atau bermain alat musik. Peringkat kedua, yaitu pra-operasional, 2 hingga 7 tahun, dicirikan oleh perkembangan bahasa dan penggunaan simbol. Kanak-kanak pada tahap ini mula menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili objek dan idea. Guru boleh menggunakan kaedah seperti bercerita, bermain peranan, atau menggunakan gambar dan simbol untuk menyampaikan konsep. Contoh aktiviti adalah seperti melukis dan lakonan. Peringkat yang seterusnya adalah peringkat operasi konkret, 7 hingga 11 tahun. Kanak-kanak mula berfikir secara logik tentang peristiwa konkret. Mereka mampu memahami konsep tetapi masih memerlukan objek fizikal untuk menyokong pemikiran mereka.
Dalam pengajaran, guru boleh menggunakan bahan konkret seperti blok, model atau eksperimen sains untuk membantu pelajar memahami konsep abstrak. Sebagai contoh, penggunaan blok untuk mengajar matematik atau model 3D untuk menerangkan struktur anatomi. Peringkat yang terakhir adalah peringkat operasi formal 11 tahun ke atas, menandakan kemampuan pelajar untuk berfikir secara abstrak dan hipotetikal. Pada tahap ini, pelajar mampu memahami konsep yang tidak dapat dilihat secara fizikal, seperti teori sains ataupun prinsip moral. Dalam pengajaran, guru boleh menggunakan kaedah seperti pembincangan, debat, atau projek penyelidikan. Contohnya, pelajar boleh diminta untuk menganalisis satu isu sosial dan menjalankan eksperimen sains yang memerlukan hipotesis dan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Rus Hakimi, nama metrik P157422. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan mengenai aplikasi teori Vygotsky dalam proses PDP, iaitu proses pelajaran dan pembelajaran. Jadi aplikasi teori Vygotsky ini dapat dilihat melalui 3 kaedah utama, iaitu melalui bahasa, melalui zone proximal development iaitu ZPD, dan yang ketiga melalui kaedah scaffolding. Okay, jadi saya akan jelaskan mengenai kaedah yang pertama, iaitu melalui bahasa. Bahasa ini adalah sangat utama untuk digunakan dalam proses PDP. Ini bagi membantu murid untuk menyampaikan membantu guru untuk menyampaikan arahan kepada murid dan membantu murid untuk memahami apa arahan dan informasi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi melalui bahasa ini akan menghubungkan interaksi secara dua hala, iaitu antara guru dan juga pelajar. Okey, di sini saya ingin menyampaikan satu contoh. Contohnya bagi subjek matematik, iaitu saya telah meletakkan satu soalan penyelesaian masalah bagi subjek matematik. Soalannya berbunyi, jika ada 3 kotak dengan 5 buah oren di dalam setiap kotak, berapa banyak jumlah oren di dalam kotak tersebut? Okey, melalui soalan penyelesaian masalah matematik sebegini, bahasa ini digunakan oleh pelajar untuk menyusun maklumat yang diterima, iaitu berapa jumlah kotak, berapa jumlah oren dan berapa jumlah yang dicari keseluruhannya. Jadi pelajar menggunakan bahasa ini untuk memahami soalan yang telah diberikan oleh guru dalam subjek, contohnya di sini matematik, dan akan cuba menyelesaikan soalan matematik tersebut setelah memahami bahasa dan soalan yang diberikan oleh guru. Jadi dari situ kita dapat melihat bahawa bahasa ini adalah sangat utama dalam proses untuk diaplikasikan dalam teori Vygotsky dalam proses PDP. Seterusnya, untuk mengaplikasikan teori Vygotsky dalam proses PDP, iaitu melalui kaedah ZPD dan juga kaedah scaffolding. Okey, ZPD ini adalah zon perkembangan proksimal, iaitu jarak antara kemampuan yang dapat dicapai oleh seorang pelajar secara sendiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Untuk bahasa mudahnya adalah tahap di mana seorang murid itu memerlukan bantuan daripada orang lain, contohnya daripada guru ataupun rakan sebaya, untuk menyelesaikan ataupun membuat satu tugasan ataupun untuk memahami sesuatu subjek tersebut. Okey, seterusnya, apakah itu scaffolding? Okey, scaffolding pula adalah pendekatan yang digunakan untuk membantu pelajar dalam membuat tugasan yang sukar, dan bantuan ini akan dikurangkan secara bertahap melihat kepada perkembangan pelajar tersebut. Okey, jadi saya datangkan contoh untuk PDP bahasa Arab, iaitu bagi melihat dan membantu pelajar menguasai kemahiran utama dalam bahasa Arab, iaitu kemahiran mendengar, membaca, menulis dan juga bertutur dalam bahasa Arab. Okey, jadi yang pertama, kaedah ZPD ini bagaimana diaplikasikan dalam proses PDP adalah apabila guru tersebut, yang pertama, guru tersebut perlu mengenal pasti tahap kemampuan pelajar tersebut di dalam kelas. Contohnya, apabila guru mendapati pelajar tersebut lemah dalam subjek bahasa Arab di dalam kelas, cara bagi guru membantu pelajar tersebut menguasai subjek bahasa Arab ini adalah guru boleh mengajar menggunakan contoh perkataan dan ayat-ayat yang mudah serta menggunakan kosakata bahasa Arab yang lebih mudah, supaya pelajar apabila diajar lebih memahami perkataan tersebut dan lebih menguasai kemahiran bahasa Arab kerana guru mengajar menggunakan bahasa Arab yang mudah sesuai dengan tahap pelajar tersebut, iaitu masih dalam proses untuk menguasai subjek bahasa Arab.
Okey, seterusnya bagaimanakah kaedah scaffolding ini pula diterapkan dalam proses PDP adalah contoh. Okey, sepertinya scaffolding kan guru memberikan bantuan kepada pelajar kan. Jadi mungkin guru boleh meletakkan pelajar di dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan dalam bahasa Arab. Kita panggil guru memberikan tugasan kolaborasi dalam kumpulan. Okey, jadinya murid yang mahir boleh membantu pelajar-pelajar yang kurang mahir. Di sinilah scaffolding ini berfungsi, iaitu murid yang mahir ni membantu murid yang kurang mahir, dan guru juga turut berada di situ untuk memantau setiap kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Jadi dekat ni kita dapat lihat scaffolding ini bukan sahaja daripada guru, malah juga turut melibatkan rakan sebaya. Jadi akhir sekali saya nak sampaikan bahawa dapat dilihat bahawa sebenarnya ZPD ini dan juga scaffolding ini adalah saling berkaitan secara langsung untuk memperpukul proses PDP. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hana Musyida binti Salahuddin P157858, dan saya akan berkongsi tentang cabaran teori Piaget dan Vygotsky dalam pendidikan. Terdapat beberapa cabaran dalam mengaplikasikannya. Yang pertama dari segi teori Piaget. Yang pertama, perbezaan tahap kognitif pelajar. Piaget membahagikan perkembangan kepada 4 tahap. Yang pertama adalah sensori motor, praoperasi, operasi konkret dan operasi formal. Namun realitinya dalam satu kelas, tak semua murid berada pada tahap yang sama. Walaupun mereka berada pada umur yang sama. Ada yang cepat menguasai dan ada juga yang lambat. Jadi guru suka nak membuat satu aktiviti yang semua murid boleh ikut kerana tahap kognitif pelajar adalah berbeza dan dalam satu kelas terdapat ramai pelajar. Dan yang kedua adalah masalah sumber atau bahan bantu mengajar. Teori Piaget menekankan pembelajaran secara hands-on. Jadi mereka memerlukan alat bahan bantu mengajar seperti blok, bangunan dan lain-lain. Namun kekangan bajet menyebabkan ramai guru khususnya di tadika ataupun prasekolah terpaksa menggunakan bahan bantu mengajar yang mereka buat sendiri melalui bahan-bahan terpakai. Jadi ini menambahkan beban kerja guru dan menyukarkan mereka untuk memenuhi keperluan setiap pelajar dalam satu kelas. Baik, yang ketiga adalah guru kurang latihan dan pendedaian tentang teori ini. Teori Piaget memerlukan guru bertindak sebagai fasilitator. Maksudnya guru bukan sekadar memberi arahan semata-mata, namun mereka juga membantu murid untuk explore sendiri. Namun kalau guru tidak mendapat latihan yang sesuai, mereka akan memberikan aktiviti yang kurang sesuai kepada para pelajar. Dan ini akan memberikan impak kepada perkembangan kognitif pelajar tersebut. Sebagai contoh, guru memberikan aktiviti abstrak kepada kanak-kanak berumur 2 tahun. Sedangkan mereka pada umur ini, mereka baru nak kenal dunia. Mereka belajar melalui deria sentuhan, maksudnya mereka belajar melalui deria. Dan yang keempat adalah murid belum mencapai tahap berfikir yang secara abstrak, walaupun mereka dah berumur 12 tahun. Kerana pada umur ini, mereka sudah mencapai tahap pemikiran yang logik, abstrak. Namun ada pelajar yang tak semua pelajar sudah mencapai pada tahap ini. Mereka masih memerlukan aktiviti yang konkret untuk memahami pembelajaran tersebut. Seperti menayangkan video. Jadi ini menunjukkan mereka masih berada pada tahap operasi konkret dan bukan operasi formal ataupun abstrak. Baik, seterusnya kita beralih kepada cabaran teori Vygotsky. Walaupun teori ini sangat bagus, tapi dari sudut praktikal ada beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh guru dan juga pelajar. Cabaran yang pertama adalah berkaitan dengan ZPD, Zon Perkembangan Proksimal. Setiap murid mempunyai tahap kebolehan yang berbeza-beza. Ada yang cepat faham tentang sesuatu pembelajaran dan ada juga yang memerlukan bimbingan yang lebih mendalam. Dalam konteks bilik darjah yang ramai, mempunyai ramai murid, guru menghadapi kesukaran untuk memberi bimbingan yang sesuai kepada setiap individu. Ini kerana dalam satu kelas yang mempunyai ramai murid, menyukarkan guru untuk mengenal pasti dan menyokong ZPD setiap murid secara individu secara efektif. Baik, cabaran yang kedua pula ialah dari segi masa. Scaffolding yang mana umum kita tahu adalah scaffolding adalah bimbingan secara berperingkat. Tapi dalam sistem pendidikan kita sekarang, guru mengejar silibus yang padat. Disebabkan tekanan nak menghabiskan silibus,
dan membuat persediaan peperiksaan lagi. Jadi guru ini kadang-kadang terpaksa abaikan proses bimbingan scaffolding ini. Jadi murid-murid ini ada yang terabai. Cabaran yang ketiga ialah ketergantungan pelajar kepada guru. Dalam teori Vygotsky, konsep scaffolding atau sokongan pembelajaran bertujuan untuk membantu pelajar itu dapat belajar secara berdikari dan berfikir secara kritis. Namun dalam realiti, ada pelajar yang terlalu bergantung kepada guru kerana guru ini sering memberi bantuan dan juga ini juga mungkin berpunca daripada guru itu kurang kemahiran tentang pengajaran berbentuk scaffolding yang sebenarnya. Jadi, kesannya murid-murid ini hanya menunggu arahan dan tidak mahu berdikari. Akhirnya proses pembelajaran menjadi satu hala. Guru mengajar, pelajar terima, tanpa interaksi ataupun pelibatan aktif daripada murid itu sendiri. Okey, akhir sekali kesimpulan. Apa yang kita dapat simpulkan? Okey, teori Piaget ni menyatakan kanak-kanak yang lebih tua mempunyai pemikiran yang berbeza secara kualitatif berbanding kanak-kanak yang lebih muda. Okey, manakala teori Vygotsky ni dia lebih menyatakan perkembangan kanak-kanak ni dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, dari segi peranan, teori Piaget ni lebih memfokuskan kepada individu, manakala teori Vygotsky ni lebih kepada interaksi sosial dan budaya. Sekian dari kami. Terima kasih.